mana kerajaan nak laksanakan GST? Sedangkan rakyat bawahan ni, golongan bawahan, golongan B40 ni, golongan ronda ni, gaji baru mau cacah RM1,700 hingga RM4,000. Kau faham tak? Ini memberi tekanan kepada golongan bawah ni. Habis cerita kalau BSST start 1 Julai ni tak memberi tekanan kepada rakyat, sama yo 2 kali 5. SN ni tak adalah pakai ekonomi, tapi kita boleh nampak lah kalau SST ni 5% dengan 10%. Betul tak? Kalau GST tu paling kuat semua pun kena 6%. Tak kira lah GST ke SST ke yang tuan laksanakan dalam negara kita ni, yang penting rakyat sekarang ni dah tertekan. Sebab apa tertekan? Sebab dengan penarikan subsidi tuan tu. Faham tak? Dah lah subsidi rakyat ditarik. 1 Julai ni nak berkenalkan pula SST. Ada yang 5%, ada yang 10%. Ini semua pun beri tekanan kepada rakyat. Satu, saya nak nanyakan tuan ngobarkan apa? Nak kurangkan keterisan, penyelewengan. Betul tak? Saya rasa GST lagi efisien daripada SST, daripada pembayaran cukai. Betul tak? Kalau apa yang saya cakap tadi tu salah, saya mohon maaf lah. Sebab Sen pun berniaga, Sen ni pun pengeluar. Sebab tu saya ngobarkan kalau bab cukai ni betul, kalau betul-betul GST lagi bagus daripada SST. Kalau betul-betul nak tangani keterisan, penyelewengan lah. Itu daripada saya punya segi pemahaman lah. Kalau saya salah, saya mohon maaf lah yo. Jujur saya ngobarkan apa yang saya nampak daripada mata kasar saya sekarang ni. Apa yang nak dibuatkan dalam 5 tahun ni semua terkojak-kojak, tergapah-gapah. Itu nak usik, ini nak usik, sana laksanakan, ini usik, ni tinggal, sana nak laksanakan, dia ni terabai. Faham tak? Itu yang kucak-kacir tu. Subsidi tu tarik, ini tambah, itu buat, cukai ni tambah, cukai ni tarik. Macam mana? Pemerintah, pentadbir sedap lah nak buat tu dasar ni, tukar-tukar ni yang mati orang bawah ni. Yang bawah ni yang mati tuan. So yang mampu yang bawahannya, yang orang kerja-kerja bawah ni mampulah, matilah. Kan? Sebab apa? Sebab bila pemerintahan yang baru besok naik, buat dasar baru. Itu baru, ini tukar, ini rombak ni yang bawah ni. Nak polis balik otak, nak rombak itu rombak ni. Yang bawah lah, yang bawah ni, yang bawah ni yang mampulah. Sebab apa saya ngobarkan ni? Sebab saya pun pernah bekerja dengan orang. Bila bos kau tukar, masuk bos baru, dia punya polisi SOP lain. Ni yang bawahan ni, yang baru macam kita ni lah. Nak kena ikut pula, itu tak boleh, ni tak boleh, itu had, ini had. Sebab tu saya ngabarkan, kau nak buat satu bondo, jangan tergapah-gapah. Sebab ini yang terjadi dalam negara kita sekarang ni. Rakyat ni semua bondo ni, rakyat nak kena fikir ni. Semua bondo, rakyat nak kena keluar duit ni. Nak kena bayar tu, bayar ini. Kan nak kena tanggung tu, tanggung ini. Hampus. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.